Hai, selamat datang. Hari ini kita akan selami satu cerita lama tapi pengajarannya, wow, sangat relevan sampai sekarang. Terutamanya tentang psikologi dan strategi. Jom kita bedah Hikayat Khoja Maimun. Okey, kita mulakan dengan satu soalan. Cuba bayangkan, anda nak nasihatkan seseorang yang anda sayang daripada buat satu kesilapan besar. Tapi, anda tahu orang ni mungkin akan melenting kalau ditegur terus. Macam mana tu? Dilema inilah yang menjadi teras cerita kita hari ini. Okey, jom kita masuk ke dalam dunia cerita ni. Ini adalah sebuah hikayat klasik dari sastra Melayu tradisional, penuh dengan watak yang menarik dan konflik yang mendebarkan. Jom kita kenal-kenal dulu dengan watak-watak penting dalam hikayat ni. Pertama, kita ada Khoja Maimun, seorang saudagar. Kemudian, isterinya, Bibi Zainab, yang kesunyiannya itu jadi punca segala-galanya. Dan yang paling penting, 2 ekor burung peliharaan mereka, seekor tiung yang lurus bendul dan seekor bayan yang bakal jadi wira kita yang sangat bijaksana. Jadi, macam mana semua ni bermula? Ia bermula dengan satu pembelian. Khoja Maimun beli 2 ekor burung yang istimewa, terutamanya si bayan ni yang dibeli mahal-mahal sebab kebijaksanaannya. Satu tindakan yang nampak biasa, tapi rupa-rupanya ia akan menentukan nasib seluruh keluarga. Dan dari sinilah konflik utama cerita kita bermula. Satu ujian kesetiaan yang getir. Bila suami dah jauh berlayar untuk berniaga, tinggallah Bibi Zainab seorang diri. Lama-kelamaan, rasa sunyi itu mula mencengkam dan dalam kesunyian itulah hatinya terbuka dan dia terpikat pula dengan seorang putera raja yang kacak. Bahaya ni. Jadi, Bibi Zainab dah nekat. Malam tu dia nak keluar juga untuk berjumpa dengan putera raja. Fikirannya dah bulat. Suami pula jauh di seberang lautan. Soalannya sekarang, siapa yang mampu halang dia? Dekat sinilah kita akan nampak pertembungan 2 strategi yang sangat-sangat berbeza. Satu cara yang lurus dan direct dan satu lagi cara yang penuh dengan kebijaksanaan. Mungkin sebab nak sedapkan hati atau mungkin dia cuma nak cari green light, Bibi Zainab pun pergilah tanya burung tiung dulu. Dia tanya, apa pendapat tiung tentang rancangannya nak keluar malam tu? Dan apa tiung buat? Dia terus bagi straight talk. Dia cakap, jangan, perbuatanmu itu salah, berdosa, bertentangan dengan hukum Tuhan. Satu nasihat yang sangat jujur, tapi sangat terus. Dan apa jadi? Ini yang tragis. Bibi Zainab yang tengah hanyut dengan nafsunya tu rasa macam dihakimi, bukan dinasihati. Dia jadi buta kerana marah, terus tangkap tiung dan hempas ke sangkar sampai mati. Ngeri kan? Habis macam tu je riwayat si penasihat yang jujur. Jadi, nampak tak beza dia dekat sini? Jelas sangat kan? Kaedah tiung yang melarang terus terang tu, hasilnya kemarahan dan kematian. Tapi kaedah bayan pula, dia tak melarang. Tapi dia guna ayat yang buat orang jadi ingin tahu. Hasilnya, kesabaran. Okey, sekarang jom kita tengok pula macam mana wira kita, si bayan ni, kendalikan situasi yang sama dengan cara yang jauh lebih genius. Bayan nampak semua yang jadi pada tiung. Dia cerdik. Dia tahu kalau guna cara yang sama, nasib dia pun akan sama. Jadi, bila Bibi Zainab datang kepadanya, bayan dah ada rancangan lain. Dia pilih satu jalan yang berbeza, seni memujuk melalui cerita. Strategi bayan ni serius, memang bijak. Boleh dipecahkan kepada 4 langkah. Pertama, dia pura-pura setuju, terus hilang rasa nak marah Bibi Zainab. Kedua, dia pancing rasa ingin tahu dengan tawarkan satu cerita. Ketiga, dia bercerita sampai subuh sampai Bibi Zainab terleka dan terlupa nak keluar. Dan keempat, dia ulang benda yang sama setiap malam. Cerdik. Tapi yang paling best, cerita-cerita bayan ni bukan cerita kosong tau. Setiap cerita tu ada tujuan. Ada tema-tema macam akibat curang, hebatnya kesetiaan dan mulianya seorang isteri yang jaga maruah. Dia tak ajar secara terus, tapi dia bagi hint melalui cerita-cerita tu supaya Bibi Zainab fikir sendiri. Jadi, apa kesudahannya? Dan apakah pengajaran paling besar yang kita boleh dapat dari strategi bayan yang bijaksana ni? Dan plannya menjadi. Malam demi malam, Bibi Zainab terbuai dengan cerita-cerita bayan sampai dia terlupa langsung janji temu dengan sang putera. Tanpa dia sedar, cerita-cerita tu meresap masuk dalam hati dan fikirannya sampailah satu masa dia akhirnya insaf. Perkataan insaf ni penting. Ia bukan sekadar minta maaf tau. Ia adalah satu tahap kesedaran dari dalam diri. Detik di mana Bibi Zainab sedar kesilapannya dan kembali jadi isteri yang setia. Bukan sebab dipaksa, tapi atas pilihan dia sendiri.
Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Pertama, kebijaksanaan tu selalunya lebih berkesan dari paksaan. Kedua, pujukan secara halus ni boleh ubah hati orang berbanding arahan yang keras. Dan yang paling penting, ia ingatkan kita yang tindakan terburu-buru tu bahaya, tapi kesabaran itu membawa kebaikan. Dan kalau kita lihat dari sudut hikayat tu sendiri, mesej moral utamanya memang jelas, selari dengan nilai masyarakat zaman dulu, iaitu kewajipan seorang isteri untuk setia pada suaminya. Inilah cerminan norma sosial pada zaman ia ditulis. Tapi kan, kalau kita fikir balik, pengajaran yang lebih besar tu sebenarnya melangkaui zaman. Dalam dunia kita sekarang yang semuanya nak cepat, nak direct, hikayat ni macam satu peringatan tentang kuasa bercerita, kuasa empati dan kuasa kebijaksanaan. Ia ajar kita yang kadang-kadang cara terbaik untuk ubah fikiran seseorang bukan dengan cakap dia salah, tapi dengan bantu dia jumpa kebenaran tu sendiri. Sesuatu untuk kita renungkan kan?